Owner Sri Mekar, Aunty Dina. Sangat baik hati dan supporting. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Bonda. Hujung minggu, cuti-cuti di tepi pantai. Bonda nak pergi healing bersama family. Nak tahu nak gimana? Jom follow Bonda. Let's go! Tempat yang kita pergi dulu lah bu. Ya, Punggai namanya. Cuma side dia lain. Yang hari tu side dia yang ni kan? Mana hari tu kedai? Nama dia dah berubah lah bu. Katanya ini lah bu. Lain, kanan lain kiri tak? Lain apa? Oh, dia musola dia besar. Kan musola yang kita pergi dulu tu. Dalam 800 meter, belok ke kiri. Ibu punya si Anis dah ada bu. Yang Anis kasih receipt. Dah, dia cakap tak, dia dah WhatsApp ibu. Dia kata cakap Anis Rustam. Mana? Macamnya ni bu. Macam ni? Musola. Musola. Oh, boleh naik basikal lagi tu bu. Wah. Okey sahabat, Punggai ni sangat luas ya sahabat. Tepi-tepi pantai dia banyak campsite. So yang kali ni memang tak pernah pergi, first time. Anak bunda yang booking, tu laut dia nampak. So kita santai-santai ya sambil cari ya sahabat ya. Terus lagi, terus. Terus lagi. Terus. Nanti lorong satu lagi baru belok. Dalam 200 meter, belok ke 200 kiri. Depan lagi. Okey sahabat, akhirnya dah jumpa Sri Mekar Campsite yang bunda telah booking. Kita masuk. Okey, kita belok. Tu dia. Dah sampai. Anda telah sampai di destinasi. Ibu reception dulu bu. Nanti nak parking kat mana tanya dia. Ibu turun. Okey, baik. Ni bayar 400 untuk semalam deposit 100 kan? Ya, saya. Okey, untuk duduk 2 malam. Terima kasih. Sama-sama. Ni kita tak, ini memang tanah yang baju putih itulah owner dia. Abang saya. Itulah kata Pak Cik Atan tu Pak Atan. lambatlah balas ibu. Sebab saya sibuk kan. Pakcik Atan. Wah. Ni daripada Afrika ni, black cap. Apa pandai dah sekarang? Ini kadang-kadang dia pergi salam, dia ikut. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia tak jawab. Dia tak jawab? Dia sesekali je. Oh. Ya. Assalamualaikum. Baru nyari bawa sini ni. Oh. Selalu kunci kat rumah. Kesian pula. Ya. Saya pun pembela burung juga kat rumah. Ya. Banyak saya burung murai, Ya. burung apa? Robin. Banyak burung juga. Kita kata orang tu pengembar haiwan. Penggemar haiwan. Agak Mekar. Sri Mekar Campsite. Kita pergi camping hari ni 2 hari 2 malam hai di sini. Owner Sri Mekar, Aunty Dina. Sangat baik hati dan supporting. Terima kasih. Tengok kita punya tempat dan kita duduk. 1, 2. Kita depan ni bang Nombor 6. Yang last sekali. Tapi tempat santai dia tengok ah. Tempat last sekali. Gelombang besar cantik. Ya. Okey tak yang tempatnya? Cantik sangat. Berpuas hati. Suamiku. Sini yang. Okey. Okey sahabat, bunda sewa satu kemah siap dengan tempat tidur untuk di Sri Mekar Campsite. Ada 3 tempat tidur. Katil queen. Kipas 2. Okey. Kita ada di sini. 6.
Nombor 5. Nombor 4. Nombor 3. Nombor 2. Dan nombor 1. Saya ada tempat camping lagi, boleh pasang macam kemah di sebelah. Okey, yang sebelah ni kita boleh sewa tapak untuk kita bercamping sendiri, bawa kemah sendiri. Boleh sewa di sini. Ni kotak-kotak dia. Bunda tak tahulah harga berapa. Belum tanya lagi. Dan depan menghadap ke laut. Kita duduk 2 malam di sini. Bahagian belakang. Kat sebelah bahagian belakang ada juga, tapi kita tak menghadap dekat pantai. Ada berapa? 1, 2, 3, 4 kemah. Dan tempat BBQ. Dan juga bilik air. Bilik air ada 4, 8. Okey. Dan sini depan kami ada sedikit banyak akal sahabat. Tu suami healing, minum extra jos. Dah pun waktu asar sahabat. Kejap je, baru je sampai dah asar. Ni dah pukul 4.30, hampir 4.30. Suasana di tepi pantai Sri Mekar. Satu lagi dek, satu lagi. Wah, ni adik main. Alamak, tak bawa skru. Macam mana nak buka? Inilah kereta kontrol biasalah kita selalu bawa kalau kita pergi tepi pantai. Ombak laut kat sini airnya agak keruh. Mungkin tempat dia tak boleh mandi kot. Tengok airnya tak jernih. So kita main-main je lah hari ni. Selfie-selfie, makan-makan. Ni main pasir. Main pasir boleh. Okey. Kita healing. Betul-betul. Kita layan bocil main kereta kontrol. Suka dah tu. Dapat main kereta kontrol bebas di sini. Selalunya kat rumah tak best kan, tak ada pasir. Ni kat sini ada pasir. Seronok dia. Okey. Ibu kira. 1, 2, 3. Mana? Tak satu-satu lah. Satu-satu acting. Accident. Wah. Alah. Jangan kena air yang.
Boleh naik sih. Adik punya boleh naik. Accident. Dan ini lagi. Paling suka dia main pasir. Tak apa. Bebas hari ni. Bebas main kotor-kotor ya. Bocil. Yang Nacu main pasir. Sia Nacu sorang-sorang. Cu? Sia Nacu sorang-sorang. Yang. Tu kemah nombor 1 daripada sini. Kemah nombor 6. Nombor 5, nombor 4, 3, 2. Situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemah yang menghadap pantai. Kita paling ujung sekali. Best tempat dia, view dia dekat dengan bilik air. Bilik air di belakang bos tu saja. Dan air laut agak keruh sahabat. Tak boleh mandi. Sebabnya keruh lah. Itu dia. Air laut dia keruh hari ni dan tak boleh mandi. Nasib baik ada buaya ni. Cantik dan estetik. Bolehlah buat bergambar sambil latar belakang laut. Tu dia. Suami dan si bocil, anak bonda main buayan. Kuat lagi ya, kuat lagi ya. Kuat lagi ya. Pegang kuat-kuat dek. Punyanya lah gayat, dia kata nak patah. Bocil, bocil. Gayat dia. Adik lompat dek. Gendut. Tempat dah cantik dah. Tempat kita tidur semua. Cuma akarnya, Kat sepah-sepah. sebelah sana, ujung. Dia punya akar terhakis. So, kat situ kurang mencantikkan pemandangan. Tapi Alhamdulillah lah ada buayan tu. Nampaklah estetik sikit. Betul tak? Okey. Tak apa. Tukar-tukar selera sahabat tu nampak kayu dia besar-besar. Bahaya tu kalau terkena kaki sebab dia besar-besar tajam. Tak apa, kita layan bocil main buayan. Pakai slipper dan berhati-hati. Jangan tak pakai slipper.
Hello je. Ah. Ni bahagian tepi tempat kita pizza. Tadi gerimis tu yang simpan semua tu. Ni paling last lah belakang. Bilik air pun dekat saja. Belakang kita punya kemah. Ni tempat BBQ. Ni bujang dah siap nak mandi. Situ ada tempat air semayang. Tu my boss pergi ambil air semayang nak solat asar. Okey sahabat, bos ajak pergi makan kat luar, pergi ngeteh katanya. Kita keluar daripada Tri Mekar campsite, kita cari makan-makan. Cafe Rustika. Ni glamping Rustika. Dah baru ambil gambar. Lupa dek. Alhamdulillah, perut pun dah kenyang. Makan pun dah siap, kita balik ke site Tri Mekar. Siap dah makan, tiba-tiba pun dah maghrib. Bukan ni lah. Ni toilet dengan bilik mandi. So kita di belakangnya. Oh, besok kita tak boleh kat sini tau. Orang datang juga kan. Habis tu kat mana? Kita parking sini. Ini kemah yang bahagian belakang kita paling first sana. Camping kita paling depan hadap pantai. Glamping nombor 6. Tu nombor 6. Okey, dah pun maghrib sahabat. Kita solat dulu. Maghrib ni kena tutup semua langsir, kelambu clamping. Kalau tak nyamuk banyak. Okey, bahagian dalam. Okay. Kembak pun dah tenang dah. Maghrib kan? Okay, bocil sambung main kereta kontrol malam-malam. Cantik sahabat, malam-malam ada lampu. Acu buat apa, Cu? Wah, bersinar pedang Acu. Bawa pedang lagi tu. Dari ketam. Cari ketam. Okey, selamat. Bye. Laut surut dah malam. Tadi sampai atas, ni dah ke bawah. Kita jalan-jalan tepi pantai. Apa dek? Kotor. Kotor. Namanya tepi pantai. Kotor lah dek. Tu ayah dengan lampu suluh kat kepala. Bersama Afif Fasil. Kita cari apa? Ketam. Ke cari apa ni? Sampah banyak ni. Kenapa ada pakai slipper tu? Ambillah slipper sana sekejap. Saya tunggu. Slipper tu tak boleh. Kan dah siap. Sayang ni pantai tu jenis. Yang tunjuk lampu kat kepala. Buat sendacak tu. Ha? Sendacak. Sendacak tu. Lagi dek, slow dek. Tu nampak kat kayu tu. Oh. Oh. Terbaling dia. Uish.
Okey sahabat, waktu pun dah malam, kita pun dah solat isyak. Bunda rehat dulu dan jumpa lagi di next video. Cuti-cuti di tepi pantai Sri Mekar Campsite. Bye. Assalamualaikum.